2-3 kucing berlari. Adakah hati awak sudah dimiliki? Sorry you lambat lah. I dah kahwin. Kalau macam tu, tak apalah. Bye. Nanti dulu. Saya ada kawan yang cantik, baik, belum kahwin lagi. Oh, ya ke? Nama saya. Tapi diorang dah ada boyfriend lah. Tak apalah. Bye. Nantilah dulu. Mana tahu diorang putus, ada chance lagi. Macam betul juga Nama saya. Tapi tak tahulah diorang minat you ke tak. You main-main sama saya lah. Apa kata you review dulu kereta I. Kalau you review bagus, nanti I boleh recommend ke kawan I. Banyaknya liku-liku hidup I demi cinta. Thank you. Supercar keluaran kebanggaan Itali yang berasal daripada keluarga pengeluar traktor untuk kegunaan ladang yang dikeluarkan khas untuk bersaing dengan syarikat gergasi supercar pada zamannya. Jenama kuda. Lamborghini Huracan Evo guys. Dengan enjin 5.2 liter, natural aspirator V10 fuel injection. Ada kompartmen enjin yang saya tak fasih. Ini rasanya radiator flip kot. Start stop button dekat tengah, nak reverse tarik sini. Triple radiator depan. Center console acak-acak pilot. Banyak button yang ambil masa untuk dipelajari. Sport steering Lambo macam ni, cruise control, infotainment. Ada Strada, Sport dan Corsa. Pedal shift untuk masuk gear. Dengan 631 horsepower. Dan 600 Nm torque. The ultimate all-wheel drive. Top speed dia. 325. Kakak, saya tengok you lemah lembut. Ayu, 325. Kau gila ke apa? Kita kan bedi, tapi sopan santun tu mestilah ada. Cuba you tanya, 0 sampai 100 berapa I bawa? Kosong. Tak apa. Saya tak nak tahu. Tanyalah. Tak nak. Tanyalah. Tak perlu. Senanglah zaman sekarang ni lelaki nak merajuk. You buy a Ferrari if you want to be someone. You buy a Lamborghini if you are someone. Kereta ini pakai sport wheel single lock nut 20 inci. Ceramic disc 6 port depan. Ceramic disc 4 port belakang. Frameless window, side mirror yang sentiasa seram dengan abang-abang baharan. Kompartmen dekat depan. Pam angin sebelah kiri. Lock nut yang lebih mahal daripada TV. Nampak Owner tak kawan dengan Ferrari. Janganlah macam tu James. Kita kawan dengan semua orang. Tapi tak tahulah kalau semua orang nak kawan dengan kita ke tak. Kan? So guys, kereta yang buat orang takut nak kawan. Kereta ini, lampu depan signal, lampu belakang signal. Desain tersendiri. Full leather sports Lamborghini seats. Kompartmen tepi bila-bila hilang barang. Nak masuk kereta. Memang boleh terputus nyawa.